أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آمين Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga dengan apa yang kita bincangkan pada malam ini menjadi asbab untuk kita sama-sama mencontohi jejak langkah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sebagai manusia-manusia yang disebut dalam Al-Quran radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka juga redha dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mutual redha ini tidak mungkin berlaku melainkan kerana mereka telah memahami perkara yang betul dan membuat perkara yang betul. Jadi itulah yang kita juga cuba untuk cari dalam kisah-kisah yang kita baca mengenai para sahabat, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah. Pertamanya saya minta maaf, mungkin minggu lepas kuliah tu sedikit, tak tahulah, saya dengar balik video tu macam berat sikit lah, tak tahulah. Tuan-tuan boleh follow ada ataupun ada benda yang tak jelas. Sebab dia tak tahu, mungkin teknikal sikit lah, ada banyak fakta dan sebagainya. Tapi kalau ada yang mungkin tidak clear, boleh saya jawab kalau ada sebarang soalan dan sebagainya. Cumanya yang penting daripada kuliah minggu lepas, kita melihat bagaimana hikmah yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kebijaksanaan. Ada setengah kata hikmah ni ialah kita buat sesuatu tu kena dengan benda yang benar di sisi Allah, itu hikmah. Cuma yang saya highlight minggu lepas, hikmahnya mungkin setengah orang nampak macam hikmah dari sudut kuasa dan ketenteraan lah. Sebab kita baca bagaimana Sayyidina Abu Bakar menyerang sebelum diserang, dan itu merupakan sunnah Nabi SAW sendiri apabila kita berdepan dengan musuh. Cuma kadang bila orang baca part yang ni, dia nampak Islam ni agama yang macam itulah, agama berperang saja ni. Jadi kita perlu fahamkan juga satu sudut lain yang mana telah pun saya sentuh sikit minggu lepas, iaitu yang pertama, arahan yang tertulis dalam surat daripada Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Khalid. Memanglah arahan pertamanya, hendaklah engkau pergi ke Iraq menyerang kerajaan Parsi pertama. Arahan kedua dan ketiga ni yang saya nak highlight sebagai permulaan pada malam ini. Arahan yang kedua, kata Sayyidina Abu Bakar, siapa yang boleh bersama dalam tentera ini? Siapa yang dibenarkan bersama dalam tentera ini? Kata Sayyidina Abu Bakar, yang bersama, yang dibenarkan bersama hanyalah orang yang tidak pernah murtad. Tidak pernah murtad. Maknanya yang daripada hari itu yang bersama dengan Sayyidina Khalid dalam perang di Yamamah itu, yang memang dari asalnya mereka ni berperang atas sebab mempertahankan iman dan Islam, kan? Sebab berperang dengan Musailamah ni tak dapat apa-apa, tuan-tuan, kan? Tak tahu ni harta rampasan ke apa ke, nak cerita maknanya kawasan baru kerajaan pun tak ada. Dia hanyalah perang untuk mempertahankan akidah.
Jadi arahan Sayyidina Abu Bakar, benarkan siapa yang bersama dengan kau sebelum lagi kau berperang dengan Musailamah, orang-orang murtad. Kemudian arahan kedua daripada Sayyidina Abu Bakar, maknanya arahan pertama tadi itu tidak membenarkan siapa-siapa yang hari itu pernah murtad join kali ini. Sebab apa? Sebab benda masih baru dan tidak boleh untuk dipastikan adakah mereka ini kembali masuk ke Islam itu dan join tentera Khalid atas dasar iman, atas dasar Islam, atas dasar nak berdakwah, ataupun sebab tergiurkan kekayaan kerajaan Parsi. Jadi kita belum boleh distinguish. Maka Sayyidina Abu Bakar kata jangan benarkan. Which is sebenarnya macam minggu lepas juga, benda ni pun counter logik juga tuan-tuan. Ikut logik akal, nak berlawan tentera Parsi yang ramai itu, maka kita perlukan numbers, kita perlukan segala orang yang ada lah. Ini Sayyidina Abu Bakar suruh tolak pula, bukan tambah orang, tolak orang. Ni minggu lepas yang kita kata pelik tu ialah Sayyidina Abu Bakar tak suruh balik ke Madinah, baru habis perang patut baliklah ke Madinah, tidak, disuruh pula pergi lagi. Itu satu hal dah. Hal yang kedua, malam ini Sayyidina Abu Bakar suruh kurangkan orang pula lagi. Bahkan dalam surat yang sama Sayyidina Abu Bakar kata jangan paksa siapa-siapa yang di kalangan yang sudah boleh layak ikut ini pun, wahai Khalid, jangan paksa sekiranya mereka tak nak pergi. Makna kalau ada yang nak balik Madinah, dibenarkan. Makin kuranglah numbers tu. Cuma Sayyidina Abu Bakar kata kalau on the way nak pergi ke Iraq, kau ada berjumpa dengan kelompok-kelompok Islam yang tak pernah murtad. Contohnya yang minggu lepas kita baca kan, sahabat yang memang asal daripada Iraq tu, namanya Al-Musanna. Itu contoh, kata Sayyidina Abu Bakar, yang tu kau boleh joinkan sekali dengan tentera kau kalau ada jumpa. Makna Sayyidina Khalid ni dia fikir nasib lah ni berapa ramai yang finally akan berada di Iraq tu daripada tentera belakang dia ni tak pasti. Jadi ini satu perkara yang kalau orang yang melihat daripada perspektif ketenteraan, dia akan pelik lah. Ini macam tentera yang tak nak pergi perang sebenarnya ni, ataupun tentera yang bukan ada sebab lain agaknya tentera ni berperang, sebab dia mencabar musuh yang berpuluh-puluh kali ganda dari sudut bilangan. Baik, itu arahan kedua, maknanya tentang jumlah bilangan tentera. Dan arahan ketiga yang kadang-kadang orang tak perasan ialah arahan daripada Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Khalid. Kalau kau sampai di Iraq ataupun tempat orang Parsi nanti, seboleh mungkin menangilah hati mereka terlebih dahulu. Maknanya apa sini? Maknanya arahan pertama daripada Sayyidina Abu Bakar, kau pergi sana, kau buat dakwah, sampaikan tentang Islam, ceritakan tentang Islam. Kemungkinan besar ramai daripada orang-orang biasa di sana, petani-petani, peladang-peladang, tidak pernah mendengar pun tentang Islam. Sebab apa? Sahabat pernah cuba nak sampaikan dakwah, tapi bawa surat kepada Kisra, dikoyakkan aja kan. Surat dah kena tapis dulu, orang tak sempat nak dengar pasal Islam lagi. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, kau pergi, nanti kau akan jumpa dengan penduduk-penduduk, maka berdakwahlah kepada mereka tentang Islam. Sekiranya mereka menentang, baru cerita kedua, kau minta jizyah, perlindungan. Kenapa perlindungan? Sebab nanti yang kau akan jumpa sebenarnya majoritinya ataupun sebahagian besarnya ialah orang-orang Arab. Mereka bukan orang Parsi, orang Arab yang duduk ambil citizenship dengan kerajaan Parsi. Kan, pasal dia mikir dia punya kehidupan dia dekat sebelah kerajaan tu kan. Jadi mereka ni sebenarnya bukanlah loyal sangat kepada kerajaan Parsi. Jadi kalau mereka rasa engkau boleh memelindungi, maka lagi baik bayar cukai kepada ataupun jizyah ni, cukai supaya orang Islam jaga mereka. Tapi sekiranya dakwah mereka tolak, jizyah mereka tolak, maka barulah engkau perangi. Jadi tuan-tuan, dua perkara ni kalau kita sebut kepada seorang komander tentera, komander tentera yang berpengalaman, dia akan lihat ini bukan tentera yang nak pergi perang. Ini satu kumpulan yang nak pergi berdakwah ni.
Satu kumpulan yang ada maknanya nak pergi bercerita, nak bukan betul-betul nak menang kuasa. Jadi ini perkara penting tuan-tuan, nak memahamkan kepada kita bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya tak pernah berubah paksi pemikirannya. Betul, di sana Sayyidina Abu Bakar kena memikirkan tentang nasib umat Islam. Kalau tak dijaga, kita tak berlawan, maka apa jadi kepada umat Islam? Kita akan diserang. Tapi soal ini sebenarnya soal yang tidak boleh kacau. Soal pertama, iaitu misi sebuah negara Islam mesti menyampaikan dakwah. Dan tujuan kita ke sana pun, tujuan menggerunkan mereka pun ialah demi supaya mereka ni boleh mendengar tentang Islam. That's all. Jadi perkara macam ini kita kadang-kadang tak diceritakan lah kan, bila cerita perang demi perang, alhamdulillah lah perang tu menang. Seronok kita baca cerita tu. Tapi kalau kita faham apa yang disebutkan tadi, bermakna kalaupun kalah dalam perang selepas ini tuan-tuan, does it matter? Kan, kalaupun kalah lah. Sebab akhirnya dengan peluang yang ataupun kehadiran orang Islam di Iraq itu sendiri, ada ruang untuk orang Islam menyampaikan tentang Islam. Sayyidina Khalid ada peluang untuk bercakap dengan komander tentera yang kita akan baca malam ni insya-Allah. Ada peluang bercakap dengan gubernur di situ kan, supaya mereka ni fikir balik kedudukan mereka dengan Islam. Jadi ini sebenarnya satu jawapan juga bila orang menuduh Islam ini mesti disebarkan dengan kuasa. Yang sebenarnya orang Islam dia faham ilmu dan kuasa ataupun dakwah dan kuasa ni sebenarnya seiring. Orang tak nak dengar cakap kita kalau orang tak ada respect pada kita. Orang tak nak dengar cakap kita kalau orang tengok kita lemah. Maka demi supaya orang boleh dengar apa kita sampaikan, kita mesti tunjuk kita kuat. Inilah sifir dan sunnah daripada zaman Nabi SAW. Dan di sini kita faham juga kekuatan itu sangat subjektif. Orang biasa dia akan kira lah, awak 100,000, yang ni 500,000 tentera, berapa banyak unta, berapa banyak kuda, berapa banyak kereta kebal dan sebagainya. Tetapi disebabkan kekuatan kita itu sebenarnya ialah extension of kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna it is just an asbab. Ia hanyalah asbab, maka tidak tertakluk mutlak kepada kekuatan material. Dan kita akan lihat buktinya tuan-tuan dalam cerita yang kita nak baca pada malam ni. Baik. Jadi kesimpulannya sebagai permulaan, ada dua perkara yang merupakan hikmah Sayyidina Abu Bakar, yang kalau orang tak faham Islam, dia akan lihat perkara ni benda yang tak logik, tak masuk akal, ataupun boleh kata sebagai pemimpin bodohlah tindakan. Tetapi inilah yang kita nak ceritakan kepada orang. Saya tengok satu video di YouTube, ada seorang profesor ni, saya rasa recently dia agak popular lah sebab dia banyak cerita pasal sejarah Islam, tapi dia bukan orang Islam. Mungkin tuan-tuan kalau minat boleh tengok lah. Nama dia Dr. Roy. Tak tahu tuan-tuan yang selalu tengok YouTube, mungkin kadang-kadang lalu kat timeline. Dr. Roy, saya lupa apa nama dia, tapi dia janggut sikit, rambut putih. Dia orang US tak silap saya. Dia ni kagum sangat dengan sejarah Islam, tapi dia tak masuk Islam juga lah, setakat yang saya tahulah. Jadi kalau tuan-tuan dengar cerita tu, dia akan macam ni lah. Dia cerita yang kita baca malam ni, dia cerita tu penuh excited. Dia kata aku tak faham ada manusia macam ni. And in the end they win. Pada persudahannya dia menang juga. Jadi inilah sebenarnya keindahan-keindahan yang sepatutnya juga kita highlight bila kita bercerita tentang Islam kan. Cuma kadang mungkin kita tak reti lah, kita cerita benda-benda yang simple-simple tapi ini perkara yang menyebabkan orang hormat dengan Islam. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi patah balik masalah yang dihadapi oleh Sayyidina Khalid. Sekarang arahan kata jangan bawa. So Sayyidina Khalid tidak ada numbers tuan-tuan. Maklumat diterima daripada kerajaan Parsi, memang orang sana tenteranya ramai. Sebab apa ramai? Pertama, mereka ada tentera bergaji. Ini konsep tak ada pada orang Islam. Bermakna they are professional army kan. Dia full time lah buat kerja tu. Orang Islam ni seorang tanam korma, seorang tukang besi kan. Dia available, dia pergilah perang
kan. Ini jadi kerajaan Parsi ada tentera full time dicampur dengan tentera daripada kalangan Arab yang tadi saya sebut tu, orang-orang Arab yang duduk dalam Iraq. Mana dalam perjanjian orang Parsi dengan orang Arab Iraq, common enemy mesti ditentang bersama. Sekarang common enemy ni orang Islam. Jadi mereka akan join force. Orang Arab akan bergabung dengan tentera Parsi. Bermakna bilangan tenteranya tuan-tuan adalah bilangan yang besar. Jadi Sayyidina Khalid, sekarang ni saya berharap kita kena teliti betul-betul apa strategi Sayyidina Khalid. Kalau tuan-tuan berada di tempat dia ni, buat macam mana? Dan inilah permulaan. Ini baru satu story ni. Nanti banyak lagi story lepas ni menunjukkan betapa geniusnya Sayyidina Khalid ni dalam mengatasi obstacle, halangan-halangan. Dia tak cepat untuk orang kata apa menyerah kalah, bahkan dia fikir luar kotak. Itu menarik Sayyidina Khalid punya pemikiran. Jadi berapa orang Sayyidina Khalid ada? Kita kira. Sekarang setelah dia tolak daripada kalangan orang murtad dan apa dan sebagainya, dia hanya ada 2,000 orang. Saya kurang pasti yang berapa di belah Parsi, tapi tak silap saya yang saya baca itu lebih kurang anggaran 100,000 orang. Tuan-tuan imagine dia ada 2,000. Ya, jadi estimation Sayyidina Khalid nak lawan 100,000. Aku ada belakang aku 2,000 orang. Okey. Jadi dia pun cubalah, kan Abu Bakar membenarkan siapa-siapa yang dia jumpa tengah jalan, ajak join. Okey. Jadi Sayyidina Khalid berjaya jumpa ada kabilah orang Islam daripada Bani Rabi'ah. Alhamdulillah mereka ni 8,000 orang. Mereka ni tak pernah murtad. Dan alhamdulillah mereka ni tak penat berperang lagi. Sebab Sayyidina Khalid ni 2,000 orang ni baru lepas perang. Ini bukan fresh, baru keluar gym, elok makan, dia baru habis perang. Penat masih ada. Tapi 8,000 orang ni belum, tak masuk perang itu. Jadi alhamdulillah ini satu additional lah, 8,000 orang. Tapi baru 10,000 nak lawan 100,000. Di sini kita ingat Sayyidina Abu Bakar, minggu lepas saya cerita, Sayyidina Abu Bakar ada terima surat daripada sahabat yang memang duduk di Iraq, kan? Al-Musanna bin Al-Harithah. Dan orang kanan dia yang dia buat kepala tu bernama Maz'ur. Mereka ni orang asal Iraq lah, tapi dah masuk Islam, dan mereka ni maknanya istiqamah di atas Islam. Jadi combination daripada sahabat-sahabat ini pun dapatlah lebih kurang dalam berapa orang ni? 8,000 orang lagi. Maka berjumlahlah semua sekali seramai 18,000 orang. 18,000 orang. Dan ini memang dalam sejarah saya baca ada yang memang minta balik. Ada yang tak larat memang minta balik Madinah. Jadi inilah dia, 18,000 orang inilah yang ada untuk berdepan dengan 100,000 orang lebih kurang. Jadi macam mana Sayyidina Khalid nak buat? Walaupun dah ada 18,000, memang tak cukup. Tak cukup. Nak merempuh kerajaan Parsi. Kok tuan-tuan lupa, saya lupa nak sebut minggu lepas. Kerajaan Parsi ni dah pengalaman perang mereka berapa lama? Pengalaman perang kerajaan Parsi 1,000 tahun. 1,000 tahun. Sebab tu dia sebab tu orang kata kalau kita patah balik zaman tu, kerja gila lah kau pergi lawan ni. Dah lah kaya, tentera ramai, experience berdepan dengan tentera-tentera luar ni 1,000 tahun. Tuan-tuan imagine strategi dia, doktrin dia ada sebagainya. Jadi kalau saya jadi Sayyidina Khalid, saya rasa saya tulis surat resign. Tak tahu ni kerja gila ni tuan-tuan. Tapi ni Sayyidina Khalid, saya rasa karakter Sayyidina Khalid dia jenis suka cabaran. Bila cabaran macam ni baru dia macam mana aku nak kena fikir, nak cari jalan. Kebijakan Sayyidina Khalid yang pertama dia buat macam mana tuan-tuan? Okey, sekarang ni kita kena identify yang pertama, kelebihan kita apa, kekurangan mereka apa. Tadi dah tahu kelebihan orang sana numbers and then kelengkapan dan sebagainya. Kekurangan kita numbers lah, kita sikit, kita memang tak ramai. Tapi sekarang cuba kita buat, orang kata zaman kita ni SWOT lah, SWOT analysis.
Khalid tengok tradisi orang Parsi berperang, mereka ni sebab dia full timer, jadi dia perang tu dia lengkap. Bermakna kalau tentera dia keluar, dia akan pakai segala kelengkapan. Tuan-tuan pernah tengok kan? Mungkin kalau bukan Parsi punya pun kita tengok yang medieval knight tu kan. Dia berapa berlapis pakaian besi tu. Yang first kali yang dalam tu yang macam net, tapi nampak macam net, sebenarnya besi. Itu pun dah berapa berat, orang kata berapa puluh kilo dah. Lepas tu setiap bahagian badan dia akan pakai lagi. Dekat sini pakai, dekat bahu pakai, dekat badan pakai. Saya tak sure, tapi orang kata kalau campur dengan kuda dia punya besi, campur dengan pedang dia, sebenarnya tambah berat badan dia ratusan kilo. More than 100 kilo. Pakaian perisai saja. Orang dulu mungkin biasa kot. Agaknya tu kuat orang dulu. Tak ada yang obese lah. Kalau nak bergerak pun dah 100 kilo, belum boleh jalan lagi kan. Jadi ini ialah kelebihan, tetapi juga merupakan kekurangan mereka. Sayyidina Khalid nak tengok macam mana aku nak menukar tu menjadi satu masalah. Kelebihan orang Islam dan juga kekurangan lah. Kekurangan orang Islam, mereka ni tak banyak pakaian besi. Ada sikit mungkin tutup depan, sikit tutup belakang, ada pedang, ada perisai. Lepas tu kuda. Jadi maksudnya apa sini? Bermaksud orang Parsi, dia kalau nak bergerak dia akan pakai banyak tenaga. Betul tak? Pasal berat dan ramai pula tu, ratus ribu. Tuan-tuan pernah berjalan ratus ribu kalau kita demo. Tak tahulah tuan-tuan sini orang yang demo kita tak, saya pernah lah kan. Berjalan macam di Mekah ataupun di Arafah sebab. Kan bila jalan beramai-ramai tak sama macam jalan seorang-seorang. Dan seorang-seorang ni senang, jalan beramai-ramai lain. Jadi ini dilihat oleh Sayyidina Khalid sebagai benda yang mesti dipikirkan, macam mana aku nak guna perkara ini. Bermakna orang Islam ringan, tenteranya light cavalry, tentera yang ringan, mobile. Bermakna kelebihan orang Islam sepatutnya dia lebih mudah berubah-ubah tempat berbanding tentera Parsi. Jadi cuma sekarang ni macam mana nak menggunakan ini untuk tukar jadi strategi. Nampak cara fikir tuan-tuan? Structured, systematic, menganalisis kemudian ubah menjadi strategi. Baik. Taktik pertama Sayyidina Khalid adalah dia tulis surat kepada pemimpin belah sana, announce dia nak datang. Patut buatlah ambush ke kan? Mengejut ke? Tidak. Dia tulis surat. Apa dia tulis surat? Dan suratnya pun boleh tahan dahsyat juga. Dia kata apa? Pemimpin belah sana ni namanya Hormuz. Hormuz ni kira kalau dia masyarakat Parsi ni, masyarakat yang dia aristokratik, tuan-tuan. Maknanya dia ada kasta. Hormuz ni, kasta dia ataupun dia punya layer dia hanya betul-betul bawah daripada Kisra. Dan zaman tu tuan-tuan, nak tahu kasta ni, dia tengok helmet dia pakai. Maknanya helmet ataupun orang yang akan pakai benda di kepala paling mahal sekali ialah Maharaja Kisra. Kemudian bawah dia second mahal helmet yang dia pakai. Jadi ini orang tahu cerita sebab nanti ada cerita pasal helmet ni. Saya cerita awal ni sebab nanti ada cerita berkaitan helmet ni. Helmet lah saya sebut, tak tahu bahasa sebenar apa kan. Perisai kepala tu. Hormuz ni helmet dia ataupun perisai kepala dia bernilai 100,000 dirham. Tak tahu hari ni saya kalau kata convert berapa juta tak tahu. Pasal ditatah dengan berlian, segala mutiara, batu-batu berharga dan sebagainya. Itu macam award lah. Kalau kita dapat title lah, Tan Sri ke apa ke, award saja, duit tak dapat, tak tahulah, saya tak tahu dapat duit. Jadi dia itu award daripada kerajaan sebagai penghormatan kepentingan dia dalam masyarakat Parsi. Ini Hormuz punya helmet bernilai 100,000 dirham. Jadi Hormuz ni tuan-tuan, dia ditugaskan sebagai panglima perang dan pentadbir di satu kawasan bernama Al-Ubullah. Setengah sebut Al-Ablah, setengah sebut Al-Ublah, lebih kurang lah. Tapi sekarang tak pakai nama tu, ni zaman tu lah. Di mana tempat ni? Minggu lepas saya ada tunjuk, tuan-tuan tengok di Iraq tu, hujung bawah dia, dekat bawah sekali dia menghadap Teluk kan. Teluk, laut Teluk tu lah, Gulf tu kan. Al-Ublah ni yang betul-betul menghadap tu, dia bandar pelabuhan. Dialah, dekat situlah tempat masuknya segala kapal-kapal perdagangan. Dia bandar yang betul-betul
di depan laut, di muara sungai Euphrates. Jadi bandar tersebut sangat penting dari sudut perdagangan, dari sudut macam-macam lah strategi. Jadi arahan Sayyidina Abu Bakar tadi kepada Sayyidina Khalid, hendaklah kau pergi serang bandar ini. It's a strategic entry port city. Sebab apa? Kalau kata kita berjaya dapat, bermakna ni tamparan hebat kepada kerajaan Parsi. Dan mungkin kita akan dapat mengawal kalaulah ada tentera nak datang kok pakai laut dan sebagainya. Jadi Hormuz ini ialah pentadbir di kawasan Al-Ublah ini. Maka kepada dia lah Sayyidina Khalid menulis surat. Apa surat dia? Amma ba'du aslim taslam, masuklah Islam maka kau akan selamat. Gaya steady macam belakang ada ramai. Ini pun sunnah Nabi SAW. Nabi akan hantar surat, Nabi kata masuk Islam kau akan selamat, kami tak kacau. Kalau engkau tak nak masuk Islam, maka engkau boleh mendapat perlindungan daripada kami dengan syarat kau membayar jizyah. Pilihan kedua. Atau pilihan ketiga, sekiranya kau tak nak masuk Islam, tak nak bayar jizyah, maka janganlah engkau salahkan orang lain melainkan diri engkau sendiri. Kerana apa? Kami akan datang menyerang kau, dan tentera yang datang kepada engkau, wahai Hormuz, yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayah. Mereka ini mencintai mati sebagaimana kamu mencintai hidup. Ini satu kata-kata yang dahsyat. Ini permainan psikologi daripada Sayyidina Khalid kepada Hormuz. Bermakna you are facing an army yang tak kisah mati. They are looking forward to die, sebagaimana kamu looking forward to survive. Kan? This army yang datang dengan aku looking forward to die. So imagine the bravery, keberanian, kesanggupan berkorban dan sebagainya. Jadi ini maknanya sebenarnya surat ni tuan-tuan serampang dua mata daripada Sayyidina Khalid. Yang pertama nak bagi rasa gerun supaya nampak macam kuat. Yang kedua sebenarnya, ini yang saya nak sebut tadi, muslihat Sayyidina Khalid. Nampak? Al-harbu khida'ah. Perang ni muslihat. Bila hantar surat, bermakna Hormuz dah tahu awal lah Sayyidina Khalid akan datang. Sayyidina Khalid ketika ini masih di Yamamah. Dari Yamamah, kalau tuan-tuan nak bawa tentera berjalan sampai ke sana, it take maybe 1 week or more. Seminggu lebih nak berjalan. Jadi seminggu awal dah beritahu pada musuh kita nak datang. Ni apa sebab? Ni kita kena faham. Apa sebenarnya yang nak dibuat oleh Sayyidina Khalid di sini? Sebenarnya Sayyidina Khalid dia nak mencatur respon musuh. Dia nak tentukan reaksi musuh. Sebagai Hormuz, kalau tuan-tuan berada di tempat Hormuz, apa akan buat? Sayyidina Khalid dah tahu bahawa di sisi Hormuz, mana-mana orang Arab yang nak serang, small matter saja tuan-tuan. Sebab apa? Di Iraq, Hormuz ni especially dah biasa dah berdepan dengan kerajaan atau apa tentera-tentera Arab yang datang rebel. Ingat tak saya cerita dulu? Ada masa kadang-kadang orang Arab ni dibengang, kan? Mungkin pasal naik cukai ke, naik harga minyak ke apa ke, dia pemarah, dia akan buat rebel, dia akan serang Hormuz ni. For 100 of years, Hormuz dah biasa dah handle Arab-Arab yang datang serang ni. Mereka ni lebih macam thugs saja, macam gangster. Bukan organised army pun. Bukan tentera yang organised, tentera yang ada strategi dan sebagainya. Jadi dalam kepala Hormuz, satu lagi main satu lagi tentera Arab yang cuba nak kata berani sangat, nak datang kacau aku. Tak ada hal lah. Kan? Ini small matter saja. Okey lah, tak apalah, mainlah. Aku pun siap kan. Macam business as usual lah. Kan? Dia tahu macam ni, okey. Prepare. Dia relax. Itu yang pertama. Yang kedua, maklumat Hormuz dah dapat. Contohlah, postman yang hantar surat ni kan, datang kat Hormuz bagi surat. Hormuz akan tanya, kau dari mana? Postman akan cakap, aku datang daripada Sayyidina Khalid. Sayyidina Khalid di Yamamah. Bila sebut macam tu, Hormuz masuk dalam kepala dia tahu dah laluan mana Sayyidina Khalid akan lalu. Daripada Yamamah, daripada Saudi tu, hari ni tak payah tengok peta lah, bayangkan je lah. Daripada tengah-tengah Saudi tu, kalau tuan-tuan nak pergi ke Iraq, tuan-tuan akan lalu Kuwait. Kalau hari ni pun kita akan lalu Kuwait.
Jadi Hormuz dia tak nak tunggu Sayyidina Khalid sampai di Iraq. Kita kata okay, kita bawa keluar perang ni, kita jangan bagi perang ni kat bandar kita. Kacau lah, orang nak bisnes apa semua, tak payah lockdown, kita pergi bergaduh tempat lain. Pasal kalau perang kat situ habis lah, semua kena lockdown lah. Jadi Hormuz kata okey, aku dah tahu dah, kalau dia mai daripada Yamamah, dia akan lalu Kuwait. Dulu-dulu ada satu bandar di Kuwait hari ni namanya Kazimah. Sekarang tuan-tuan cari tak ada lah, dia tukar nama lain lah, nama lama. Tapi Kazimah ni satu bandar di Kuwait lah. Dia kata mesti Khalid akan lalu situ, pasal tempat lain ni mustahil lah, situ yang ada sumber air. Dia tahu dah, kalau dia pun panglima tentera kan, dia kata kat mana nak pacak kemah, mesti ada tempat ada sumber air. Tempat lain ni padang pasir, barren land, takkanlah Sayyidina Khalid akan pacak di situ. Jadi Hormuz kata kepada tentera dia, sebelum Khalid sampai di Kazimah ni, kita pergi situ dulu. Supaya kita secure, kita apa semua, kita prepare lebih awal. Bila orang datang, kita steady. Dan this is exactly apa yang Sayyidina Khalid nak. Sayyidina Khalid tahu dah, dia mesti akan fikir macam ni. Sebab tu antara strategi perang paling betul tuan-tuan ialah think like your enemy. Berfikir sebagaimana musuh kamu berfikir, and do otherwise, dan buat benda lain. Jadi apa Sayyidina Khalid buat? Pertama, Sayyidina Khalid menyusun tenteranya untuk tidak pergi serentak. Tidak pergi serentak. Dia pecah 3 grup. Dan 3 grup ni akan bertolak hari lain-lain. Grup pertama, hari pertama bertolak. Esok, grup kedua bertolak. Hari ketiga, grup ketiga bertolak. Sayyidina Khalid, grup ketiga. Sayyidina Khalid bagi arahan kepada dua-dua ni, kamu jalan macam biasa, ikut route yang memang biasa lah, lalu ke Kazimah apa semua. Tapi nanti sebelum sampai ke situ, kau kona kiri sikit. Bahasa mudah lah ni, saya mudahkan bahasa lah. Kona kiri sikit, pergi ke atas sikit, ke satu tempat bernama Al-Hufair. Al-Hufair ni pun bandar, tapi bandar kecil sajalah. Tapi belakang Hufair ni padang pasir. Sebelum sampai situ, kamu kona. Sebelum sampai Kazimah, kamu kona. Kita akan berkumpul di Al-Hufair. Okey, ni taktik daripada Sayyidina Khalid. Tuan-tuan boleh follow setakat ni. Agak-agak kenapa buat macam ni? Ini taktik untuk mengelirukan musuh kan. Kalau Hormuz hantar spy, hari pertama dia pergi tinjau, tengok berapa ramai berjalan. Tadi 18,000, katalah bahagi 3, maknanya satu trip 6,000 orang lah. Jadi kalau dia hantar spy, tengok 6,000 orang aja. Ini memang kumpulan-kumpulan gangster je lah, ni tak ada apa kacang lah. Betul tak? Itu satu sebab dia. Sebab yang kedua ialah supaya mereka ni tak terbeban nak bergerak banyak-banyak, supaya lebih cepat. Sebab apa? Kita akan faham nanti. Sayyidina Khalid dia akan main kotor sikit. Dia nak tentera Islam boleh bergerak dengan cepat, jadi dia pecah 3 grup. Ini kebijakan Sayyidina Khalid Al-Walid. Okey, maka bergeraklah satu demi satu grup ni sebagaimana arahan Sayyidina Khalid. Okey, bila sampai grup pertama, bila nak sampai Kazimah, dia apa? Kona, tak pergi situ, pergi ke Al-Hufair. Hufair ni maknanya naik atas lagi. Naik atas lagi. Baik. Bila nak sampai, bila 3-3 grup maknanya dah berjalan dah nak sampai, nampak dah kona. Ketika inilah Hormuz dia sentiasa hantar spy dia. Maka bila spy dia pun pergi tinjau, nampak tentera Islam kona pula, tak datang ke Kazimah ni. Tentera Hormuz dah pacak dah di Kazimah ni. Maka spy pun bagi tahu, wahai Hormuz, maklumat kita dapat, mereka tak datang ke Kazimah, mereka kona pi ke tempat bernama Al-Hufair. Tapi mereka baru je kona, meaning it takes 3 or 4 days. Lepas ni baru mereka sampai sana. Okey, maka Hormuz kata okey, tak ada masalah, kita kena sampai sana dulu sebelum mereka. Maka bergeraklah tentera 100,000 orang ni dengan segala heavy armor and all this, bergerak cepat-cepat sebab nak sampai sana dulu sebelum Sayyidina Khalid sampai. Kena bergerak cepat-cepat. Maka bergeraklah cepat-cepat ke sana, bergerak ramai-ramai. Maka bila sampai di Al-Hufair, Hormuz dan tenteranya nampak, okey, alhamdulillah, belum nampak lagi orang Islam sampai lah.
Jadi dia kata okey, kita standby ni, kita pacak dulu. Tuan-tuan boleh agak apa jadi lepas ni. Bila dah nak sampai Al-Hufair, arahan datang daripada Sayyidina Khalid kepada semua grup ni, kona balik. Kona balik, pergi mana? Pergi patah balik ke Kazimah tadi. Pergi kona balik, patah balik ke Kazimah tadi, kan? Tapi Sayyidina Khalid kata, relax, jangan rushing, kita relax. Conserve your energy. Conserve your energy. Maknanya Sayyidina Khalid bagi arahan bergerak balik, tapi gerak perlahan-lahan. Jadi tentera Hormuz tadi dah sampai di Al-Hufair, tengok tak ada orang, pergi hantar spy lah. Spy datang datang balik bawa maklumat, wahai Hormuz, rupa-rupanya depa tak berhenti sini, depa pergi kona balik, pergi ke Kazimah. Oh sudah, macam mana ni? Maka Hormuz pun tengok, ini kalau depa baru je kona 3-4 hari lagi nak sampai, kita pergi dulu. Maka berjalanlah balik tentera Hormuz tadi daripada Kazimah pergi ke Hufair. Saya kira-kira kiraan dia lebih kurang 50 batu. Saya tak tahu 50 batu berapa kilometer tuan-tuan, mungkin 70 kilometer plus lebih kurang. Yalah, boleh kalau nak bergerak laju-laju tu boleh lah, boleh berlumba lah. Kalau yang geng sana 3 hari, mungkin geng sini sehari lebih. Jadi tadi daripada Kazimah pergi ke Hufair, sekarang daripada Hufair pergi balik ke Kazimah, within 1 or 2 days, berjalan 140 km, tentera ramai-ramai dengan berat-berat ni. Tuan-tuan bayang apa jadi. Tadi masa awal-awal tentera semua okey lagi, tak ada mengeluh-mengeluh, pasal depa ni professional army kan, sami'na wa ata'na, dapat arahan kan, gerak, maka geraklah. Tapi bila nak patah balik kali kedua ni, dah mula start dengar, ini kerja gila, apa bodoh kita punya panglima duduk bergerak sana sini, dah kena main dah kita ni. Jadi bergegas-gegaslah Hormuz nak pergi patah balik ke Kazimah, sedangkan Sayyidina Khalid ni relax, kata tak apa, jangan risau, kita simpan tenaga kita. And that is the reason kenapa tadi Sayyidina Khalid minta kona sana, lepas tu patah balik ke sini. Tujuannya ialah untuk menghabiskan tenaga tentera Hormuz, tentera Parsi. And by the time tentera Hormuz betul-betul kali ni pacak di Kazimah, kemudian Sayyidina Khalid punya tentera pun slow-slow datang, relax. Memang betul, catatan sejarah mengatakan ketika itu kebanyakan tentera daripada Parsi ni dah habis tenaga, dah penat. Jadi inilah sebenarnya tujuan Sayyidina Khalid. Dia identify, dia kata orang Islam ni boleh bergerak, tak penat, kita naik kuda, kita punya barang sikit. Jadi kita lemahkan musuh dengan kekuatan mereka sendiri. Kekuatan mereka, kelebihan mereka sudah backfire ke atas kerajaan Parsi. Ini satu strategi pertama Sayyidina Khalid Al-Walid. Jadi bagi saya ini baru satu lah, banyak lagi, ini baru satu, tapi ini pun saya rasa dah excellent. Ini dah, maknanya dah menang dah, 1-0 lah. Orang Islam 1, orang Parsi 0. Baik. Cuma bila sekarang ni akhirnya kedua-dua tentera settle down di Kazimah. Di sini sekali lagi kebijakan Sayyidina Khalid. Kenapa Sayyidina Khalid biar Hormuz dulu pacak? Kenapa tak dia cepat-cepat cari tempat? Tentera dulu tuan-tuan, dia kena siapa sampai dulu tu penting, sebab siapa sampai dulu di secure air, sumber air. Tapi kali ni Sayyidina Khalid biar, kata tak apalah, tak apalah, kata sumber air tu nanti kita fikir. Tapi yang penting kata Sayyidina Khalid, di mana kita berada tu ialah lebih penting daripada sumber air. Maka Sayyidina Khalid dia memang nak tentera Hormuz membelakangi bandar dia sendiri, sebab dia nak jaga bandar dia kan. Maksudnya belakang tu bandar dia, bandar yang tadi saya sebut tu, depan dia Sayyidina Khalid. Sayyidina Khalid pula belakang dia ialah padang pasir yang luas. Ini pemilihan yang sangat strategik tuan-tuan. Kenapa fikir macam ni? Sekiranya nasib tidak menyebelahi orang Islam, katalah orang Islam terpaksa retreat, maka orang Islam dia boleh retreat ke tempat yang memang dia mahir, iaitu padang pasir. Itu memang kelebihan orang Arab, biasa di padang pasir ni. Dan orang tentera sana dia tak akan pergi kejar sampai ke padang pasir ni, dia pun tak biasa, dia pun ni orang bandar.
Dan kalau tentera sana nak retreat pula, mereka kena retreat masuk ke dalam bandar, dan itu memberi kelebihan kepada Sayyidina Khalid. Jadi ini sekali lagi pemilihan Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Kita sambung sikit je lagi, saya rasa tak sempat habiskan lah malam ni kan. Kita biar kita gantung malam ni tuan-tuan. Suspense sikit. Jadi Sayyidina Khalid kata kepada orang Islam, jangan risau, kita akan ambil tempat lebih tinggi walaupun kita tak dapat air, tapi belakang kita ni seluas-luasnya. Anything happen, we are free to go. Jangan risau. Tapi memang betul lah, bila sampai situ nampak tentera Hormuz, tentera Parsi sudah pun ambil kawasan yang ada air. Jadi orang Islam pun penat juga tuan-tuan, dah bergerak sana sini, air pun habis juga. Maka datanglah rungutan daripada tentera Islam kepada Sayyidina Khalid. Air dalam tapuai, air dalam botol pun semua dah habis dah, kan? Ni lagi nak perang, nak minum air macam mana? Belakang padang pasir nak ambil air tak ada tempat. Okey, kat sini nampak tuan-tuan, seimbang Sayyidina Khalid ni. Macam mana pun kita hebat lah, macam mana pun kita ni boleh susun strategi lah, ada sesetengah benda tu di luar daripada kuasa kita. Sayyidina Khalid fikir macam mana nak dapat air ni, member dah kepung dah tu. Maka di sini kita lihat bahawa Sayyidina Khalid ni memang betul orang yang ditarbiah oleh Nabi SAW. Dia faham, bukan ni strategi kita buat ni sebenarnya sebab je. Tapi kalau kita sangkut part strategi ni, maka kita kena bertawakal ala Allah. Maka apa dia suruh buat? Dia kata, wahai orang Islam, tawakal ala Allah, kita peranglah, tapi kita perang dalam keadaan kita seboleh-bolehnya tak penat, supaya kurang minum air. Maka arahan Sayyidina Khalid, tinggalkan semua barang-barang. Maknanya kuda dengan unta tu bagi seringan mungkin. Dan kau pun kalau boleh bawa barang yang perlu, pedang aja lah cukup. Dan kita berjuanglah sungguh-sungguh, insya-Allah aku yakin Allah SWT melihat kesabaran kita ini dan Allah akan bagi kita minum air. Jadi sahabat dengar ni suspend lah, dah lah bilangan sikit. Kan, berperang dengan serba tak cukup, air tak ada. Tapi inilah pentingnya kenapa Sayyidina Abu Bakar kata yang datang perang ni mesti yang beriman aja. Sebab ini bukan kerja senang tuan-tuan. Dan ini sebenarnya kalau saya rasa Sayyidina Khalid inspired oleh kisah Talut dan tentera-tentera Talut. Kalau kita baca kan dalam suratul Baqarah, tentera Talut kesnya sama. Berperang tak cukup air, kemudian Talut pun kata lagi jangan minum air. Minum satu satu tadahan tangan saja. Walaupun depan tu nampak sungai. Ini dalam Quran diceritakan. Sebab apa? Talut nak melihat siapa yang percaya dengan iman berbanding dengan apa yang dia miliki. Maka kata Sayyidina Khalid, kita buat benda yang sama, jangan risau. Allah akan bantu atas kesabaran kita, bukan atas sebab apa yang kita miliki ni. Baru nak buat plan ni tuan-tuan, maknanya orang Islam dah letak barang, dah apa semua dia ni, dah tawakal lah, habislah kita esok ni macam mana ni malam tu nampak, atas iman, atas tawakal, malam tu datang sekumpulan awan di tengah-tengah padang pasir orang Islam camping ni, dan hujan turun selebat-lebatnya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Sebenarnya alam ini seluruhnya adalah tentera Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita pergi buat kerja Allah Subhanahu wa taala, kita sebenarnya menyertai satu tentera yang lebih besar. Bukan 18,000 orang tu yang sedang berperang. The whole universe is fighting with you. Subhanallah. Kita kadang-kadang tak sedar, the unseen. Benda gaib ni kita tak nampak dan kita tak rasa. Dan ini mustahil boleh berlaku melainkan orang ada iman. Dan mungkin orang kata, ini zaman dulu boleh ustaz. Kalau tuan-tuan nak tengok benda sama berlaku hari ni, pergi Gaza. Tuan-tuan akan nampak benda yang sama exactly. Maka hujan pun turunlah lebat pada malam itu sampai berlopak-lopak air. Maka sahabat pun mandi sepuas-puasnya, minum air sepuas-puasnya, isi kantong-kantong air masing-masing. Alhamdulillah, tangki air mereka semua 100% penuh balik dan segar. Masalahnya hujan tu turun belah depa saja. Yang belah Parsi ni tak ada hujan, turun hanya kepada orang Islam. Jadi ini kurniaan Allah Subhanahu wa taala. So bayangkan jadi sekarang ni statusnya macam mana?
Statusnya orang Islam berperang dalam keadaan segar, tak berapa penat, sebab biasa je mereka jalan macam biasa, minum air cukup. Tentera Parsi dalam keadaan dah habis tenaga, drain, dah berjalan sana sini kan, dan dalam keadaan yang semua dah masing-masing tak fokus. Bila penat masing-masing tak fokus. Inilah keadaan sebelum bermulanya satu peperangan yang dinamakan sebagai peperangan Zatus Salasil, Battle of the Chains. Sebab apa chains? Tentera Parsi berbaris dan mengikat badan mereka satu sama lain dengan rantai. Dan rupa-rupanya ini ialah strategi kerajaan Parsi untuk pertamanya memastikan mereka ni apa jadi pun akan berada in information, dan yang kedua mengelakkan daripada tentera Islam boleh penetrate kan, dia tak nak tembus masuk rantai ni. Setiap baris tu rantai antara orang kan, jadi tak boleh nak masuk kan, nak menyerang in the center of the army tak boleh nak buat. Ini sebab tu saya sebut ni tentera berpengalaman buat kerja macam ni. Jadi dia ikat. Cumanya orang-orang Arab kan, ada orang Arab yang masuk sekali tentera ni, mereka dah kata ini kerja bodoh ni, kau bunuh diri sendiri ni, ikat besi macam ni kan, kalau jadi apa-apa kau nak lari macam mana? Jadi orang Arab ni simple-simple pun fikir ada bagus juga kan. Tapi orang Parsi kata, itulah korang tak faham, ini profesional punya kerja, korang ni lebih orang kampung punya, jangan cakap banyak lah, kau tengok lah. Macam itulah lebih kurang kan. Jadi akan ada benda lah yang berkait dengan perkara ini. Itulah kita tengok insya-Allah pada minggu hadapan, bagaimanakah kesudahan perang yang sangat saya rasa legendary lah, apa yang berlaku kepada tentera Islam dan apa yang berlaku kepada tentera Parsi. Setakat itu dulu malam ini. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.